25 Ramadan. Sama mencari kat kopi mengai kau. Kantoi lah. Boleh pergi sini, kita pergi sini. Pergi lepas titik ni je. Oh, dekat nampak bawah. Ya. Oh, lucu. Assalamualaikum guys. Hari ni 25 Ramadan. Apapun ucapkan selamat berpuasa. Dan kalau nampak tengok video ni mungkin dah lepas raya. Selamat Hari Raya kepada semua. Dan hari ni kami dekat jambatan kedua Pulau Pinang. Yes, jambatan kedua. Tadi kalau nampak tengok dalam footage ada Cai pemain mengai guys. Cai pemain mengai. Dia kata dia tak larat tapi hari ni tak tahan. So ayak ni nampak Cai elok. Kan cik-cik banyak lah. So apa pun kita try hari ni. Tengok hasilnya macam mana. Hari kita akan upload video lah. Dan adalah video-video ikan kalau ada. Hari ni ada. Jadi moga-moga kita ada rezeki pada hari ni. Apapun jom kita ngai. Let's go. Wih, dia kejap. Allah. Dia kejap. Dia kejap abang punya tadi. Dia kejap encik abang. Kena pause sikit, kena pause. Kalau tak, tak dapat. Pulau GT ni dapat ikan tu ibu. Nak ikan tu kan. Bu try bu mata kai. Kita jangan bu dalam-dalam. Cangkat-cangkat ah. Dia duk kejar ikan kecil ni tadi. Kita dah strike dah guys. Kita dah strike apa seekor GT guys. Off record. Sorry guys, aku terkalut tadi. Terkalut dah tekan-tekan tu. Oh, dia tutup pula. Benda ni pun haru. Tapi tak apa. Kita cari lagi. Bismillah. Tiang tu lah. Tutup tiang tu lah.
Tidur kami. Ni lari samping ni. Lari dari samping ni. Ni jangan. Buka sat. Masuk bawah sana. Dekat. Apa yang pam teruk ni? Takut sangat. Alah. Dia ni masuk bawah tu. Dia kena Keluar. Please, keluar. Ada itu. Ada lagi tapi dia masuk ni sangkut. Oh, dia itu dia tahan dia. Oh, besar ni. Memang tak nampak nak dia. Nak dia. Besar ni. Dia ni. Ya, dia tak kira ni, tak kira tubik. Dia kata tubik keluar. Baru dia nak pergi sungai. Dan dia pergi tadi, tak tembuk lalu. memang dia laju. Tu tak boleh pakai Dia drag loose ni. Ha? Yang dia tak boleh pakai drag loose. Yang kena ketat dia bawa masuk bawah ni. Jenuh nak keluar macam mana? Dia ada lubang. Masak masak tak? Dah. Jangan keluar. Dia belik pun. Keluar. Dah habis. Dah keluar. Ada. Nak tahu. No, dia belik ni tu. Enggak ni. Tu yang tak bagi pakai hal kecil tu. Dia tarik memang dia pergi bawah habis dia gone. Video. Putih terui. Putih mata. Ui, dia makan solid je. Kekak yang terus. Kali 60 weh. Kali 60 putih. Nak tak sat baru buat. Baru buat ni. Aduh, jangan. Memang besar tu ke? Ha? Dah. Kerapu kemas goreng. Satu. Tadi mak dia tadi ni. Tak ni, mau? Ha? Mau tak? Baby ni. Senang dapat kerapu. Hai, talang kejap Cik saya ni.
Talang nak kejap je saja ni. Mana yang main kat? Ikut lah. Aduh. You kan kena belajar skill ngai, skill buka sangkut. Macam yang buka boleh dia letak ni. Udah, kan. Nak pun facing ayah, itu yang dia sangkut. Alah, tu je yang hak duk dapat syurga. Aduh. Masuk pulak. Cabut. Kakak ni orang sembat dulu, dia nak buka tali dulu. Tangkuk dah lebih. Sembat dulu. Wah. Susah. Cabut. Macam mana? Macam mana nak dapat ikannya? Mari ni. Mana? Boleh dah tu. Abang. Nangis. Abang. Kau kawan tak Wan? Kawan tak Wan? Jadilah. Dia susah tu. Ini balak. Giti. Tengah sebelah kasok guys, tengah sebelah kasok. Apa yang dia kasok eh? Apa dia tu? Oh, talang. Tengah sebelah kasok talang bosku. Nah, dia berumpai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Anak sudah sampai. Alhamdulillah. Kecil lah. Makan Apollo kecil Ini size. Ibu help. Bismillahirrahmanirrahim. Ini size. Tangan. Kia. Tangan. Stop. Dalang dah mari. Apollo. Bukan tak ada mayang Yes boy. Dia ada. Dia ada memang. Bayang lah. Bayang kat situ.
Tak Eddie kan nak bayar. Lucu. Banyak. Mantap GT. Gila, depa pada. Ini layak tak apa? Kena bujak sikit je. Cubek lah. Alah. Gila lah. Dia main ni banyak kali. Keliling dia duduk. Nyok GT. Sai. Oh, tu dia. Boleh. Pandai tak? Itu macam lah. Ada ikan. Keruk. Tahu dah. Tak kau dah. What is that? Ikan Baby kerapu. Ikan kerapu ni belacak. Kerapu. Tengok tu. Belang tu. Bukan lah. Ikan belacak lah. Baby kerapu lah. Belacak. Cantiknya dia. Belacak. Itu belacak. Dia berjalan. Jalan-jalan kat darat tu. Jalan. Jalan lah. Kau tak jalan pun. Abang ni bukanlah. Ni dia kau duk buat ni. Tahu duk buat tu. Minyak belacak. Warna ada strike elok oh. Ni betul nak makan ke hang saja ikan ni? Ikan laga ni. Nampak tu. Oh macam pucuk ikan laga hang. Iya nak makan. Boleh. What up guys. Okay, so sekarang dah pukul 5.25 petang. Hari ni merupakan bulan puasa. Jadi kami agak latihan sikit hari ni untuk balik Vietnam lah. Jadi buat akan main dalam beberapa minit lagi. Jadi so far okay, hasil lah, tengok hasil lah. Okay, hari ni merupakan ayat menyorong besar aku main ni. So boleh nampak ikan tu galak. Ikan galak awal pagi tadi waktu kami main memang nampak dia sangat meriah. Dan tiang sebelah sana boleh talang banyak lah. Dia tahu cara nak boleh talang.
Ni banyak kau ada bonek tendang kan. Sat-sat bunyi loceng, sat bunyi loceng. So aku rasa sampai situ saja video aku pada kali ni. Hopefully video ni yang kau suka. Okay, kalau suka tolong like, share dan subscribe. Okay, sehingga kita jumpa lagi dekat video memancing yang akan datang. Lepas ni kita tak tahu nak pergi mana kan. Terrandom lah, tengok macam mana. So jangan lupa ibadah puasa, jangan ingat, dan selamat hari raya. Okay, see you guys, bye.